Assalamualaikum. Hai, selamat Hari Raya Mauzain Batin. Hari ni kita nak pergi beraya rumah Pakcik Umi. Jadi kita berjalan kaki dengan budak-budak kena ni. Hai. Hai Umi. Hai Amayan. Jom ikut Umi jalan. Ni pergi mana? Tepi. Kereta, motor. Kereta tu. Umi. Ya. Mana cakap? Nak cakap apa? Awakku panjang buku. Banyak pokok. Ada sepeda. Ada sepeda pada buku sana pergi. Oh, tengok orang baru nak pandai bercakap. Ha? Sudah pergi. Pergi. Wah. Bukan. Jalan. Jalan. Pergi. Air. Melihat nak kena buku dalam taman itu kau nak bertanya. Ini ada nak kena buku nanti bertanya. Boleh tak? Boleh. Umi. Pergi jalan sana boleh. Nak pergi jalan mana? Jom kita nak jalan pergi Rumah Nek Engah lah. Hari Raya. Ini Hari Raya Adik-adik. Ini Hari Raya Korban. Kan main tengok. Kita ziarah. Kan main dah dapat amal kita tengok rumah Hana. Buat belanja baju yang dia sembelih krokodil ni. Selalunya hari raya korang masak apa? Rendang. Kalau raya korang selalu masak apa? Umi pagi ni just masak nasi minyak hujan panas dengan yang masak merah je, simple. Sebab belum gaji. Tak adalah. Benda simple je. Umi pun tak berapa, kesihatan tak mengizinkan. Jadi kita masak benda yang simple-simple je. Jadi kita berjalan ke rumah Abang Makcik Umi. Sebelah je dengan rumah arwah Nenek Umi. Korang pergi mana jalan? Dah jauh ke? Jauh, abang. Jalan kaki je. Sebab dekat. Dekat ni sana. Kalau naik motor pun lagi dekat. Tapi tak apalah, kalau naik motor ramai-ramai tak muat. Jalan kaki je kan. Senang. Tak gaduh. Pagi awak lah. Jom. Tepi. Laluan kampung jalan raya sempit. Kereta Itu banyak. Rumput. Kereta besar-besar. Dah besar kereta tu. Baik. Tepi. Mana ni Haji suruh anak ke dalam? Tak apa nak sihat hari ni Umi. Hari raya. Tapi tak apa. Saya lagi tak sihat. Demam. Kita sibuk pada sombong. Kita panaskan badan, berpeluhkan badan. Moga insya-Allah sihat lepas ni kan. Saya tak sihat. Kau ada buat korban ke tahun ni? Umi tak ada rezeki lagi nak buat korban, insya-Allah. Doakan Umi tahun depan Umi dapat buat korban. Apa kau boleh buat korban ni? Kalau kita ada duit sikit ataupun
cukup untuk kita buat korban, kita kena buat korban. Dia sunat yang dituntut. Dia tak jatuh wajib lagi, dia sunat yang dituntut. Awak ni lambatlah jalan. Kita korban, tanda kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang dia dah bagi. Faham? Begitulah ya. Faham. Pandai. Mana budak pandai? Masya Allah pandai. Peace. Peace. Ni. Macam mana? Abang aja. Abang dah sampai depan dah. Abang ke sana. Dalam jalan bertongkat. Laju dia lagi. Sekolah. Sekolah kita punya. Sekolah tengah baik pulih tu. Dah ada ni. Tengok tu. Nanti dia potong pagar tu. Time hujan berhenti kat situ. Lalu situ. Dia dah ni. Yap. Rumah. Kejap kena basah. Kejap kena basah. Ni. Rumah Makcik Umi dekat sini. Ni masuk situ. Bukan yang ni Ni bukan yang ni. Masuk lorong tu. Masuk lorong ni. Tengok jalan lagi. Tengok. Banyak betul kakak hari ni. Cepat. Tapi parking tu. Bawa budak kecil ni je lah. Slow jalan. Sana. Wow, apa sudah lagi jauh. Abang pantas. Apa lebih Ada orang tu nak tumpangkan abang. Ada orang nak tumpangkan abang. Dia tak tahu yang nak dia kurang kerja. Tak tahu. Sekejap. Basah yang punya nikop Boleh sikit. Bukan warna hitam. Warna hitam? Ada warna hitam. Basah lah tu maksudnya. Muka Umi berpeluh. Nikop hijau. Nikop warna hijau. Tak tema hijau. Dia tak boleh. Ni tak gemar sebenarnya pakai warna rasa hitam. Jom, lintas. Melintas. Baik korban lagi pula datang. Melintas. Cakap. Mungkin minta. Okey, jalan. Jalan tepi. Ada di depan Umi. Keadaan kampung sekarang tak macam dulu. Taklah meriah sangat. Raya korban kan biasa je. Cuti pun beberapa hari je. Dia tak macam setengah kawasan. Kalau raya korban ni meriah. Tapi mungkin yang buat korban mungkin rasa meriah kot. Yang buat korban yang raya ni biasa-biasa je rasa, tak ada apa-apa. Ya, abang dah sampai sana dah. Abang laju jalan. Kita baru nak masuk lorong. Tengok makcik-makcikku lah. Makcik-makcikku. Mas, marilah berpeluk-pelukkan. Saya ingatkan siapalah berjalan kaki di sana. Selamat Hari Raya. Lama tidak bertemu. Selamat Raya. Oi, kena sikit, zoom sikit. Dia nak pakai jenis. Sampai Cik rakam lagi. Tahu lah. Nanti tengok YouTube saya. Hai. YouTube. YouTube saya dah 2000 lebih weh.
Oh, kau jangan main kau. Jangan. Live dia. Sikit lagi 3,000. Sikit lagi 3,000. RM3,000. Tengok pernah buat live ke? Tak buat live, kita buat video. Video raya lah. Hari tu kau rakam-rakam kan? Pak, dah cantik, siap. Betul? Lupa tekan Mega. Orang lain dah buat gini-gini ni. Gelak aku. Tahu tak apa. Aku dah nak repeat balik dah, segan dah. Tak boleh lah. Jangan sebab kat mana? Oh, bolong kau. Jalan kaki. Tu, dah tengah hari buta. Pagi tu nak datang. Dah, pagi tadi Sibuk. busy. Siapa? Siapa lagi anak cucu-cucu sikit. Makan mangah. Baik. Mari. Jom kita balik dengan dulu. Nanti kita ziarah rumah orang ni. Sama je tau. Begitu. Kalau jumpa makcik-makcik. Maria. Jom masuk. Kenapa nak pergi mana? Lagi masuk sini. Sini dulu sayang. Sini dulu. Assalamualaikum. Pintu tak buka ni. Oh, dia dah buka aircon. Masuk. Assalamualaikum. Ramai dulu. Dah masuk YouTube ni. Ini anak-anak saudara. Ni semua ni anak saudara. Dah melebihi mama dah. Ni atlet. Peace. Atlet. Alah Ramadan. Jangan malu. Alah. Assalamualaikum. Jom. Hai. Macam? Awak, saya datang dengan awak. Kita kemana cari dia? Selamat Hari Raya. Ini adik. Adik, F-Terin. Sini. Anak saudara. Gini. Sini. Salam raya. Ini mak atlet tadi. Ini kita isi Dah sekolah. Mak yang anaknya hilang kat sekolah. ni mak yang anaknya hilang kat sekolah. Tak tahu makan kat kantin. Danish. Mak balik sekolah dia pergi makan kantin. Tak ada, dia tunggu kat kantin. Tunggu kakak dia. Lepas tu orang kantin tu nampak comel sangat. Mainlah makan bersama. Berjemaah. Rupa-rupa tengah berdarah kat kantin. First day school. Hari pertama. Sebab bukan hilang. Ini chef ni, chef terkenal. Tak hilang. Subscribe. Ni bini dia. A few moments later. Okay. Tadi dah habis kereta raya. Umi tak sambung video masa balik sebab anak Umi dah mengamuk, dah kepenatan jalan kaki. Sesi makan-makan pun Umi tak tunjuk. Menghormati pada orang yang kekurangan makan, terutama saudara kita di Gaza. Jadi Umi akhirkanlah video Umi sampai kat sini dulu. Jumpa lagi. Selamat Hari Raya Aidiladha. Dan kita doakan semoga saudara kita di Palestin cepat bebas dan merdeka. Free Palestine. Assalamualaikum.